Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kini bersama saya Iman Zahiri, wartawan anda. Baiklah, pada hari ini 24 April 2025, SMK Tok Uban telah menghadiri Pesta Buku Peringkat Negeri Kelantan 2025. Jadi, tunggu apa lagi? Mari ikut kami. Seramai 82 pelajar SMK Tok Uban yang terdiri daripada pengawas pusat sumber elektronik, pelajar asrama dan pelajar di bawah tanggungan kebajikan sekolah telah menghadiri Pesta Buku Negeri Kelantan 2025 untuk memeriahkan lagi Pesta Buku bagi tahun ini. Selain itu, Pesta Buku Negeri Kelantan bagi tahun 2025 ini juga akan berlangsung dari 24 April sehingga 3 Mei dan akan dibuka dari 9 pagi sehingga 10 malam setiap hari. Jadi, tunggu apa lagi? Mari ramai-ramai kita menghadiri Pesta Buku Negeri Kelantan bagi tahun 2025 untuk memeriahkan lagi Pesta Buku bagi tahun ini. Baiklah, kini kita bersama salah seorang staf Masrid VR. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Kak, cuba Kak perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Nivifi Carmila. Saya staf di Masrid VR. Baiklah Kak, apa yang menarik tentang Masrid VR yang dijalankan di Pesta Buku Negeri Kelantan pada tahun ini? Okey, Masrid VR ni sangatlah menarik untuk kanak-kanak melihat VR. Daripada Masrid VR ni dia boleh tengok daripada kisah-kisah Nabi. Melalui VR tu dia boleh merasai. Biasanya kalau orang baca tu kan dia boleh imagine je kan. Dia boleh imagine je buku tu yang dia baca tu macam mana kisah tu. Tapi kalau kita guna VR, dia boleh melalui merasakan pengalaman macam mana gambaran dalam buku yang kita baca tu. Itu yang special tentang VR. Sebab tak ada Masrid VR saja yang menyediakan VR ni lah. So dia dapat menariklah orang-orang ramai dan especially budak-budak kan. Yang nak merasai, tak rajin pun boleh lah datang. Murah je dia punya. Kalau murid-murid pakai uniform RM20. Kalau pakaian yang biasa RM25. Baiklah, terima kasih Kak kerana telah sudi meluangkan masa bersama saya. Sama-sama. Sekian, cuba berinformasi. Hai, selamat datang ke Pesta Buku Kelantan 2025. Tahniah kepada anda pelajar-pelajar daripada SMK Tok Uban. Tok Uban. Tepuk sikit. Jadi, begitulah perjalanan pengunjungan Pesta Buku Negeri Kelantan bagi tahun ini daripada SMK Tok Uban. Sekian, Tok Uban berinformasi.